pagi semua dan selamat datang kepada acara yang dinanti-nantikan pada tahun ini, Larian Konvent. Betul tu, suasana pada hari ini sangat meriah dengan murid, guru dan tetamu bersedia untuk mencipta kenangan dalam acara yang hebat ini. Nama saya Keshika. Nama saya Tashwina. Dan kami dari MC Channel. Kami merupakan wartawan anda pada hari ini, membawa semua aksi, tenaga dan kisah-kisah inspirasi. Jom kita mulakan. Tapi tunggu, Keshi, kamu suka rumah suka mana? Saya suka rumah Citrin. Saya suka rumah Emerald. Tapi mari kita lihat siapa akan menjadi pemenang pada hari ini. Selamat sejahtera, hari ini saya dengan Puan Suzana, Setiausaha Sukan sekolah kami. Cikgu, apakah cabaran yang cikgu hadapi semasa persediaan untuk acara ini? Okey, cabarannya adalah kita ada masa yang terhad untuk kita habiskan dalam bulan ni supaya untuk tahun depan, bukan bulan depan kita akan fokus on kita punya pembelajaran. Untuk bulan ini adalah bulan sukan. Jadi kita mempunyai masa yang agak pendek dan baru bulan lepas kita berbulan puasa kita tak boleh nak buat apa-apa latihan. Dan yang keduanya adalah student kita yang untuk form 1 hari ni tahun ni adalah paling ramai. Jadi keadaan itu agak membimbangkan disebabkan pelajar tingkatan 1 ni tak tahu situasi program Larian Konvent pada tahun ini. Terima kasih cikgu kerana sudi untuk menyokong untuk acara ini. Terima kasih cikgu. Right. Peace. Sekarang saya bersama Puan Lailatul, fikir Koko SMK Konvent. Dan cikgu, saya ingin bertanya dengan cikgu satu soalan. Ya. Apakah perasaan cikgu dengan aktiviti ini berjalan dengan lancar? Okey. First, sangat bersyukur kepada Tuhan kerana semuanya berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa insiden yang berlaku. Murid pun happy, cikgu pun guru-guru pun memberi komitmen yang sangat baik dan pelajar-pelajar pun mengikut disiplin yang sangat baik. So I feel so happy, syukur, alhamdulillah. Okey, baik cikgu. Bersama saya sekarang Puan Istima, Wakil PIBJ SMK Konvent. Selamat siang Puan Istima, apa khabar? Selamat sejahtera, khabar baik adik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Hari ini kami semua berasa seronok dengan acara larian sekolah ini. Apa pendapat Puan tentang acara hari ini? Alhamdulillah setakat ni 5 tahun anak saya di sini, acara Larian Konvent adalah acara yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan oleh semua murid. Pasal di masa inilah murid-murid akan menunjukkan bakat-bakat mereka dalam bidang larian. Tapi yang paling penting bukan menang, yang paling penting ialah semangat kesukanan. Asalkan habis acara tersebut. Itu saya. Bagus itu. Semangat kesukanan adalah apa yang kita perlukan semasa larian konvent. Sekian, terima kasih.
Selamat pagi Encik Ilan. Selamat pagi. Tahniah Encik menang dalam larangan konven tadi. Terima kasih. Sudikan Tuan menceritakan tips untuk menang mencapai kecemerlangan itu? Oh, boleh. Kena ada satu training lah untuk diri kita, mana saya biasanya akan berlari setiap hari. Setiap hari. Ya, setiap hari ya. Setiap hari saya punya latihan adalah 10 km setiap hari. 10 km. Ya. So Lari dari dalam pagi ke? bergantung. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang petang. Biasanya petang lah. Sebab pagi agak sibuk. So, kena ada konsistensi. Dalam arti kata lain, konsistensi is the key. Bila ada konsistensi, kita dapat kekal sihat. Itulah antara cara saya untuk mengekalkan sihat dan juga fit lah untuk lari. Terima kasih Tuan kerana Sama-sama. sudi meluangkan masa dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini merupakan hari yang sangat meriah di SMK Convent. Tahniah kepada semua peserta yang menunjukkan semangat juang yang tinggi. Kita telah menyaksikan tenaga, ketahanan dan semangat komuniti yang sungguh mengagumkan di sini. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada Rumah Sukan Emerald kerana berjaya menjadi pemenang pada acara larian konven kali ini. Teruskan menyokong acara sukan agar badan sihat, otak cerdas. Saya Chow Saya Farisha. melaporkan untuk anda. Jumpa lagi di acara akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube MC Channel. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye.